Abang Seni sharing tentang investment Asia. Sharing balik tentang Asia kerana apa? Kerana Abang Sally selepas tu ada start invest Capital A. Ada invest Asia. Okay. Time tu kalau tidak salah penghujung 2020. Alright, Abang Sally start balik tengok balik. Then kami cuba fokus ini MCO akan last berapa lama. Alright. Dan time tu sebenarnya sangat teruk sudah. So Abang Sally start pun tengok kalau ada chance ada recovery. Okay, so time tu perlahan-lahan di Malaysia international flight memang tak boleh, tapi local domestic flight start buka balik dekat 2021 kalau tidak salah. So Abang Seni akan nampak sana dan memang ada keperluan kami perlu terbang sini sana untuk buat bisnes, isu-isu kerja, alright. Biarpun ada Zoom, tapi kadang-kala juga nak terbang pergi sana untuk jumpa, tengok itu warehouse, tengok itu kilang sama okey ke tidak. So, time tu Abang Seni pun tanya balik diri sendiri satu soalan. Adakah Asia ni, next dia akan kembali? Adakah kami selalu ada buat penerbangan mengikut Asia? Okay. So, time tu Abang Seni tanya dengan kawan-kawan juga. Kalau anda buat flight apa yang anda ambil? 9 daripada 10 kawan-kawan Abang Seni, sekitar Abang Seni ni pakai Asia. Termasuklah Abang Seni. So, time tu kami akan fikir satu benda. Jikalau kami semua terbang pakai itu, adakah Asia akan semakin teruk atau dia akan recover? So, time tu sebenarnya pun ada sikit ragu-ragu sama ada berapa jauh lagi MCO ni akan teruk, akan sangat serius. So, 2021 kalau tidak salah, Abang Seni first buy-in adalah time Asia sekitar 56 sen. Guys, 56 sen. Then, first buy-in, kalau tidak salah, dia pernah turun 50 sen. Alright. Itu macam paling teruk, 50 sen. Abang Seni tiada top up. Dan perlahan selepas satu quarter report keluar, dia tidak rugi teruk sangat. Within itu expectations dan semakin banyak kelonggaran. Okay, dan Abang Seni perlahan top up. So guys, untuk pengetahuan satu sharing saja, Abang Seni pernah top sekurang-kurangnya 4 kali kalau tidak salah. Paling tinggi adalah dekat 80 lebih sen. Dan first, bila dia pecah RM1, Abang Seni pun pernah jual. Alright. Kerana Abang Seni rasa dia punya itu result tidak akan begitu bagus. Alright, dia akan kembali tapi tak begitu laju. So, RM1 lebih Abang Seni sudah jual sebahagian. Dan perlahan dia jatuh, di mana dia akan drop back tahun lalu. Okey, kalau tidak salah, paling rendah adalah sekitar RM1.70. Dekat 70 lebih sen. 78 sen ke, kalau tidak salah. Abang Seni tiada masuk. Sehinggalah dia ada continue 2 quarter, yang di mana 2 quarter pun buat profit. Dan time tu Abang Seni pun ada top up sekitar dekat 90 sen. 80 lebih sen, 90 sen. Okay. So guys, di sini Abang Seni bukan encourage sesiapa untuk invest, tapi bila anda mau invest dekat stock, kena belajar, kena pergi study itu industri, kena study itu company. Kerana dekat counter yang sama, Capital A ni, sebelum ni Asia, Abang Seni biar kawan-kawan tu yang invest, time MCO tu mereka rugi dekat 40 hingga 50%. That's mean bila share price tu drop RM2 tu, mereka ada start beli. Last Abang Seni dengar tu adalah RM1.20 mereka beli. Then kalau tidak salah mereka cut loss dekat 60 lebih sen. So guys, jikalau anda beli dekat timing yang salah dan jual dekat timing yang salah, anda akan mengalami kerugian yang besar. So guys, ingat, belajar dulu, study dulu betul-betul, barulah invest. Kerana duit bukan senang, kami boleh untung balik. Betul tak? So guys, kena jaga-jaga. Next, Abang Seni share juga financial punya planning, yang di mana Abang Seni buat punya planning. Ini saja, hanya untuk sharing saja, bukan nasihat untuk buat apa-apa pembelian. Okay? Stay tune dengan Abang Seni. Don't forget to follow, like, comment, and share Abang Sani.